Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama gua tu Play guys. Alhamdulillah saya hari ini berpeluang untuk upload video. Dan video hari ini kita akan sambung Landina The Sela. So, saya berpeluang upload video ini. Alhamdulillah. Jom kita akan sambung. Kerana di Sela 2 saya gagal untuk selesaikan. Sebab apa? Korang tahulah sebab ini kan. Yes! Di mana jalan? Kita. Saya dah pandang ke bawah, masih dia bagi ke jump scare. Okay, levels ke Sela 2. Kita akan main Allah, ada suara pula. Suara dia. Dah record dulu. Okay, dah record. Kita akan pergi ke medium. Bismillah. Semoga kita menang di game Landina The Sela level Sela 2. Dan ini gampang sajalah. Tak payah nak susahkan diri. Tak patutlah si Play ni tak boleh menyelesaikan game. By the way, itu mana? Tak ada apa-apa sini. Tak ada apa-apa di sini. Tak ada apa-apa di sini. Okey, dapat kunci. Kunci dapat. Tak. Ada yang mengintip. Kan? Kau sombong amat kau ya. Tidak mau bertemu sama saya. Agak. Okey, jom. Tak apa pun. Tak kuat. Okey, kita kasih volume 100%. Dan insyaAllah kita pasti akan memenangkan. Tak ada suara. Okey. Lepas tadi jump scare kan aku dah agak kan ada jump scare. Alah, ini satu pun mengganggu sajalah. Oh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa di sini. Kita cek di sini. Ada tempat gantung bunuh diri. By the way, dalam Islam kita tak boleh bunuh diri. Kita give up macam mana pun, sedih macam mana pun, jangan ambil keputusan untuk membunuh diri. Kerana apa? Allah tak suka orang yang menzolimi diri sendiri. Allah dah bagi nyawa. Jangan pernah untuk membunuh diri. Kita menyerah, kita sedih macam mana pun, jangan pernah bunuh diri. Okay? Kita dalam hidup ni kita tak boleh menyerah. Kerana Allah tak akan ciptakan kamu dengan sia-sia. Okay? Jangan give up. Teruskan kehidupan. Okay? Jom, let's go. Ada laba-laba Sandrina. Mana ni? Tak ada apa-apa di sini. Pintu boleh buka? Okey, cantik, boleh buka. Ni jalan ke mana pula ni? Saya tak boleh. Saya kena selesaikan game ni. Kalau tidak, sampai bila-bila pun takkan selesaikan game. Aku dah pandang bawah. Okey, aku dah pandang bawah. Kena rasuk pula aku. Okey. Tak boleh. Aku dah pandang bawah ya. Okey. Tak ada apa di sini. Kita tengok bawah je lah. Takut pula aku. Okey, tak apa. Santai. Tak boleh menggelabah sangat. Mana. Tak, sini kita dah masuk Allah, kita dah masuk sini lah. Okey, tak apa-apa. Kita patah balik. Tak ada apa-apa di sini. Okey. Tak ada apa-apa. Rasanya dah cek tadi. Oh, dah. Tak, saya pun pening lah. Kalau saya tak dapat selesaikan game ni, untuk hari lain je lah.
kita akan ni. Di episod di sebelumnya. Okey, dapat kunci. Dapat kunci. Okey, nice. Dapat kunci. Tak ada kunci. Tak ada kunci. Adanya Slendrina, tak ada. Okey. Kita jangan give up. Kita mesti selesaikan game ni dengan secara secepatnya. Kerana apa? Allah suka orang yang berusaha. Okey. Tak ada. Tak di sini. Tak ada di sini. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa di sini. Di sini tak ada apa-apa. Tak ada kunci. Oh ni. Punya apa? Dia marah ke? Jangan marah. Okey, itu buku Nice. Walaupun pertama kali saya gagal, ini game kedua saya berjaya. Okey, tak apa. Kunci tak ada kunci. Buku pun tak ada. Tak ada buku di sini. Mana buku? Tidak ada di sini. Kunci baru, tak ada kunci. Tak ada kunci. Mana nak cari kunci ni? Please, kebebasan kita. Please, kebebasan kita. Kebebasan kita. Tak ada. Dah cek. Cuma tak ada. Kalau tak, kita sambung yang lain atau kita sambung esok. Please. Mana? Tak ada. Dah cek, tapi mana dia? Tak boleh give up. Panas. Kalau tak ada buku. Tak ada. Di sini tak ada. Aku dah penat dah keliling dari tadi. Sini aku belum masuk. Ya. Dah ke? Aku pun tak ingat. Sini. Tak ada apa-apa. Dah cek semua, tapi masalahnya tak ada pintu yang tu. Ni game, aduhai. Nak cari satu benda pun susah lah. Okey, kebebasan kita. Please dong. Please, kebebasan kita. Jangan ada yang itu, jangan ada yang itu. Kebebasan kita. Yes. Kebebasan kita, guys. Akhirnya terus tamat ini game. Alright. Kebebasan kita. Please, mana jangan keluar mana. Okey. Tamat ini game. Akhirnya tamat ini game. Yes. Untuk level seri ketiga kita akan sambung lagi. Dan next game kita akan kemungkinan Selena the Forest, Selena Asum, Selena the Cheat, dan macam-macam game yang saya akan cuba. Okay, bye bye.